dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bicara Buku. Saya Afia Kaisa binti Muhammad Ridwan dari kelas 5 Alfa SK Batu Arang. Pada hari ini, dengan penuh rasa teruja, saya akan membawakan kepada anda sebuah buku yang menarik. Buku ini berjudul Pengalaman Baru Razif. Buku ini mengandungi 95 halaman muka surat. Buku ini cuma berharga RM15. Saya percaya semua kanak-kanak di luar sana mampu memilikinya. Penulis yang menulis buku ini adalah Nik Zah. Buku ini diterbitkan oleh Shihabuddin Press. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang remaja yang bernama Razif. Razif mempunyai masalah dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu. Melalui kisah ini, kita dapat melihat bagaimana Razif belajar untuk beradaptasi, mengatasi ketakutan dan akhirnya berkembang menjadi seorang yang lebih matang. Watak utama di dalam kisah ini adalah Razif. Kisah ini bermula apabila Razif terpaksa berpindah ke sebuah bandar yang asing baginya. Pada mulanya, Razif melalui pelbagai cabaran termasuk persekitaran baharu, rakan-rakan yang belum dikenali serta suasana pembelajaran yang berbeza. Pada mulanya, Razif merasa terasing dan kurang keyakinan diri. Namun, dengan keberanian dan sokongan dari keluarga dan guru, Razif mula meneroka pengalaman baharu yang mengubah cara pandangannya terhadap kehidupan. Saya suka buku ini kerana tulisan di dalam buku ini sangat jelas. Tulisan ini tidak terlalu kecil. Saya juga belajar beberapa pengajaran yang terdapat di dalam buku ini. Antaranya ialah, pertama, keberanian menghadapi perubahan. Kedua, pentingnya sokongan keluarga dan guru. Ketiga, usaha dan kesungguhan akan membawa kepada kejayaan. Keempat, kita perlu menghargai segala pengalaman yang kita lalui. Secara kesimpulan, Pengalaman Baru Razif adalah sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini bukan hanya sesuai untuk semua golongan, malah sesuai untuk kanak-kanak yang masih kecil. Saya akan mengungsikan buku ini kepada rakan-rakan saya. Saya pasti mereka akan sukakan buku ini seperti saya. Saya harap perkongsian saya pada hari ini akan membawakan manfaat dan mendorong anda untuk membaca buku ini. Dan ingatlah kawan-kawan, pengalaman hari ini pasti akan menjadi kenangan pada satu hari nanti. Sekian, terima kasih. Selamat membaca. Bye.